Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah mematahkan 5 cubaan penyeludupan barang bersubsidi dan rokok tidak bercukai dengan nilai keseluruhan melebihi RM662,000. Menurut pengarah JKDM Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman, rampasan itu dilakukan menerusi beberapa operasi penguatkuasaan di Tawau, Kudat, Kota Kinabalu dan Sandakan sepanjang Julai lalu. Antara barang yang dirampas ialah 1,100 kilogram beras super import, 1,105 kilogram minyak masak paket, 690 kilogram gula pasir, 50 tong gas LPG serta pelbagai barangan runcit. JKDM turut merampas 265,920 batang rokok tidak bercukai daripada pelbagai jenama. Pihak berkuasa mendapati sindiket menggunakan pelbagai taktik bagi mengelak dikesan termasuk memanfaatkan laluan tidak diwartakan dan memindahkan barang menggunakan bot di perairan sempadan. Sindiket turut dikesan menjadikan stor sebagai pusat transit penyimpanan rokok tidak bercukai serta membuang muatan di tepi jalan bagi mengelak pemeriksaan pihak berkuasa. Kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967 yang memperuntukkan hukuman denda, penjara atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. JKDM Sabah turut menyeru orang ramai agar terus menyalurkan maklumat bagi membantu membanteras aktiviti penyeludupan di negeri itu.